Hai, Wednesday. So, hari ni saya dekat site Bandar Sunway. Jadi, untuk projek kitchen kali ni, kita buat dekat rumah apartment lah. So, ni bahagian yard dia. So, customer kita akan buat bahagian sini untuk bahagian white kitchen dia. Kedudukan kabinet dia ialah sini washer, sini sinki, sini pula ada pemasak dia. Dan dekat atas akan ada cooker hood lah. The cooker hood tu dia punya ducting akan keluar melalui window dekat sana. Jadi saya datang hari ni adalah untuk recheck balik kedudukan plug point dia sebelum wiring electrician dia mulakan untuk tanam part ni ke dalam wall lah. Bahagian sini dia akan full tie sampai ke ceiling sana. Jadi bila anda buat plug point ataupun wiring yang anda hacking kat dalam wall ni, anda kena make sure marking anda betul. Sebab kalau anda makin dengan salah, anda dah pasang tiles, untuk anda alih tu dia dah macam agak susah lah kan. Jadi dah agak rugi lah. Jadi that's why marking sangat betul. So sebelum mulakan kerja konsil ni, owner minta saya datang untuk confirmkan semula lah. Kalau ini adalah untuk bahagian dry kitchen dia, okay. So yang ni saya dah check semua betul kedudukan dia, okay. Kat sini untuk 3 plug, ada satu switch untuk LED. Sini plug lah untuk bahagian plug microwave, bawah oven. Dekat sini pula lah untuk plug fridge cabinet lah. So dia punya on off control untuk oven microwave akan berada dekat bahagian sini. Okay. Jadi sebab itulah penting untuk anda dapatkan consultation sebelum anda mulakan any renovation untuk bahagian kitchen cabinet. Dan dengan adanya guideline yang betul, anda tidak akan buat kesilapan yang besar lah. Okay. Jadi ingat, untuk anda yang nak buat kitchen cabinet, anda boleh contact saya dan make sure gunakan kabinet aluminium dan dapatkan consultation dengan segera untuk book pemasangan sebelum hari raya. Jadi itu sahaja daripada saya. Have a great day. Bye.